Spill tea info peribadi orang lain boleh kena denda sampai RM50,000 atau penjara hingga setahun. Inilah kesalahan doxing atau dropping dox. Kalau korang dox info peribadi orang lain tanpa kebenaran dengan niat nak ugut, malukan dan aniaya orang, contohnya macam alamat rumah, nombor telefon, nombor MyCard dan alamat keluarga atau tempat kerja, korang boleh disiasat dan didakwa di bawah 3 peruntukan Undang-Undang Malaysia ni. Jika dibuktikan bersalah, korang boleh kena denda, penjara atau kena dunia sekali. Kalau korang jadi mangsa doxing, jangan takut untuk simpan bukti screenshot, link atau maklumat pelaku, report kepada platform terlibat macam media sosial atau laman web, report polis dan MCMC dengan segera, dapatkan sokongan emosi dengan orang yang dipercayai, dan tukar password media sosial, buat two-factor authentication dan update security software peranti. Jadi, sebelum post apa-apa yang melibatkan info peribadi orang lain, fikir dulu kalau tak nak kena denda atau lagi teruk, masuk penjara. Follow Central.my untuk info best macam ni setiap hari.